Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Seterusnya saya jemput pembahas terakhir pada hari ini iaitu Yang Berhormat Saratok. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Saya adalah pembahas terakhir hari ini dan minggu ini. Satu penghormatan bagi saya. Namun begitu, saya tidak akan berbahas melebih masa walaupun terakhir. Terima kasih Yang di-Pertua di atas peluang untuk Saratok mengambil bagian dalam perbahasan titah diraja pada kali ini. Pertama kali, saya ingin menjunjung kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah diraja yang penuh bermakna sempena pembukaan Penggal kelima, Parlimen ke-15 pada hari Isnin yang lepas. Pertama, isu sempadan maritim Malaysia di Laut Cina Selatan. Tuan di-Pertua, saya ingin kerajaan menjelaskan apakah status terkini perundingan dan perundangan di antara Malaysia dengan mana-mana negara yang terlibat dalam isu pertindahan sempadan maritim Laut Cina Selatan. Di manakah kedudukan dan apakah pendirian Sarawak dalam isu ini? Isu sempadan maritim ini rumit kerana ia melibatkan wilayah laut, contiguous zone, economic exclusive zone, EEZ dan pelantar benua seperti yang termaktub di dalam UNCLOS 1982. Sejauh manakah keberkesanan Code of Conduct Asia dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan dan adakah ianya diterima pakai oleh semua negara terlibat? Adakah peningkatan rondaan maritim Malaysia dan TLDM di kawasan terjejas seperti yang diumumkan selama ini telah mengurangkan gangguan maritim terhadap aktiviti Petronas dan nelayan kita? Adakah kerajaan Malaysia telah menghantar nota bantahan rasmi di peringkat antarabangsa kepada China dalam menolak tuntutan mereka yang menggunakan the 9 dash line sebagai asas tuntutan? Isu keselamatan di perairan Sarawak juga mendesak di kawasan seperti gugusan Beting Petinggi Ali, nama Ali juga tu, atau South Luconia Shoal. Selain berlaku pencobahan kapal Cina Coast Guard, mereka datang berkali-kali. Hanya hantar nota bantahan diplomatik saja tak cukup. Kita perlu tingkatkan Maritime Domain Awareness MDA dengan lebih serius. Pasang radar pesisir yang moden, letak aset kapal high endurance secara tetap di situ. Atas isu yang sama, berhubung isu keselamatan maritim Sarawak, khususnya pemindahan markas wilayah Laut 4 TLDM dari Bintulu ke Kuching. Bintulu merupakan lokasi strategik kerana berhampiran zon ekonomi eksklusif Sarawak dan kawasan perairan yang kritikal untuk perlindungan aset petroleum dan gas. Namun, kerajaan telah memutuskan untuk memindahkan markas ke Martabas Kuching. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah alasan konkret pemindahan ini? Sedangkan ancaman di EEZ Sarawak tetap wujud. Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan rendaan dan kawalan keselamatan laut di kawasan Bintulu dan utara Sarawak tidak terjejas? Bilakah markas baru ini jangka siap dan beroperasi sepenuhnya? Isu yang kedua, mengekalkan subsidi diesel untuk Sabah dan Sarawak. Tuan di-Pertua, kita lihat keresahan kawasan luar bandar, pedalaman dan pesisir Sabah Sarawak. Mereka berharap kerajaan persekutuan mengekalkan harga diesel pada RM2.15 seliter pada pam beruncit. Tak semacam di Semenanjung yang sudah tiada subsidi penuh sejak Jun 2024. Pada Januari 2026 ini, diesel di Sabah Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 manakala di Semenanjung RM2.84 turun 5 sen minggu ini. Pendekatan ini adil, mengambil kira kos sara hidup lebih tinggi di Borneo kerana logistik mahal dan infrastruktur mencabar. Subsidi ini bukan bantuan biasa, ia menstabil harga makanan, barang runcit, tambang, pangkutan dan perkhidmatan harian. Subsidi diesel menolong nelayan dengan kuota 70 juta liter sebulan hingga Jun 2026, menolong petani kecil, peniaga pasar dan keluarga di daerah seperti Sibuyau, Kapit dan Lawas. Kenapa Sabah Sarawak macam istimewa? Ini adalah pengiktirafan realiti geografi dan ekonomi Malaysia Timur. Saya menyeru kekalkan subsidi sehingga kajian menyeluruh selesai dan infrastruktur kawalan seperti fleet card siap sepenuhnya, terutama di kawasan terpencil. Jangan tarik subsidi tergesa-gesa kerana ia ketirisan
ataupun penyeludupan. Sebaliknya, perkuatkan penguasaan dengan pihak berkuasa. Tuan dan Pertua, saya juga ingin mendapatkan data dan statistik terkini daripada kerjaan berkenaan dengan berapa banyak subsidi diesel yang disalurkan khas untuk stesen jena kuasa elektrik di Sabah 2025. Begitu juga berapa jumlah keseluruhan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak dan bagi semua sektor yang layak menerima subsidi bagi tahun 2025. Ketiga, penambahbaikan standard keselamatan dan operasi lebuh raya Pen Borneo Sarawak. Menyentuh standard keselamatan dan operasi lebuh raya Pen Borneo Sarawak yang bernilai lebih 13 bilion itu, projek ini dijangka siap sepenuhnya tahun 2026. Manakala dengan peruntukan 350 juta untuk upgrade red line seperti di Durin Salim Road. Isu kritikal yang hangat di media sosial, pertama, konsistensi penyegaraan di jajaran red line iaitu bahagian jalan sedia ada yang tak dibina semula seperti bahagian Sibu Airport Simpang Durin, Batu Kawah Pedawan, Kebana di Bintulu dan Tudan di Miri. Jalan raya red line ini berlubang, bergelombang, ketebalan turapan yang tidak konsisten dan sistem perparatan tak sesuai, permukaan beralun dan tidak rata. Saya minta penjelasan daripada kerajaan apakah pelan jangka panjang untuk menyelaraskan standard ini dengan jajaran baru. Kedua, keselamatan fizikal di Piten seringkali jadi titik panas kemalangan yang melibatkan kemalangan jiwa. Kurangnya papan tanda amaran awal menyebabkan pengguna hanya sedar secara tiba-tiba bahawa selekoh Piten sudah dekat. Keadaan ini membahayakan pengguna. Secadangkan juga pasang yellow traverse bar sebelum setiap persimpangan utama Piten dan bulatan. Ia beri amaran gagaran untuk kurangkan kelajuan proaktif. Ketiga, had kelajuan 90 km sejam tak praktikal untuk lebuh raya 4 lorong yang lurus dan panjang. Ia menyebabkan driver fatigue. Saya menyeru kajian teknikal kepada 110 km sejam di jajaran selamat, selaras dengan piawaian antarabangsa. 10 tahun dulu sebelum adanya Pen Borneo pun lajunya hanya 90 km sejam. Sekarang pun masih sama 90 km sejam. Keempat, Piten dijadikan tempat pembuangan sampah dan kawasan R&R pengguna jalan raya. Saya syorkan buat signboard, jangan buang sampah di setiap Piten. Pelaburan berbilion ini memberi keselamatan dan keselesaan optimum pada pengguna. Saya minta komitmen tuntas dari kerajaan memandangkan ini soal nyawa pengguna jalan raya. Road to Rail, status terkini Trans Borneo Railway. Tuan dan Pertua, berhubung dengan pengangkutan, saya ingin bertanya status terkini cadangan Trans Borneo Railway selaras dengan dasar Road to Rail Kerajaan Pusat. Kajian kebolehsanaan sedang berjalan sejak Jun 2025 dan dijangka selesai Jun atau Ogos 2026. Sarawak secara aktif menyumbang melalui bengkel bersama Sabah. Projek ini akan mengambil alih muatan barang dari lori ke kereta api. Satu tren boleh ganti berpuluh lori dan ini dapat mengurangkan kesesakan dan kemenangan di Pen Borneo serta merendahkan kos logistik untuk ekspor kayu, minyak sawit dan produk industri. Manfaatnya dijangka besar. Sambungan melibatkan Kelimatan, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei ke Sabah. Saya menyambut baik sambungan ke Kelimatan untuk menjadikan Kuching sebagai hub transit strategik. Ini peluang pembangunan seimbang antara Sarawak. Saya menyerukan Kerajaan Pusat, Brunei dan Indonesia bekerja erat supaya kajian ini dihasilkan dengan kukuh dan dilaksanakan dengan seberapa segera. Di sini juga saya ingin tahu apakah reaksi Brunei terutamanya di dalam merealisasikan Trans Borneo Railway ini. Adakah Brunei memberi sokongan yang sepatutnya? Isu yang kelima itu banjir di Sarawak. Tuan dan Pertua, akhir sekali isu banjir di Sarawak baru melanda Januari 2026. Ramai mangsa di pusat pemindahan di Serian, Kuching, Miri, Sibu dan Bintulu. Saya amat bersimpati kepada mereka. Akses sekolah terganggu, rumah rosak dan kehidupan harian tergugat. Kita tak boleh anggap banjir ini perkara biasa. Kita perlukan pendekatan sistematik iaitu percepatkan rancangan tempatan banjir RTB fasa yang seterusnya, bina empangan kawalan, retention pond,
dan perparitan pembersihan secara menyeluruh. Pasang geril penapis dan sensor aras air untuk amaran awal. Di luar bandar dan kampung-kampung, fokus bantu petani kecil bagi saluran, baik pulih ban pecah, dalamkan parit cetek dan perparitan tersumbat sering menyebabkan limpahan air. Kawasan kampung-kampung di Seratok seperti Nyiar, Sesang, Perpat, Kupang dan Kabong menghadapi masalah banjir kerana disebabkan sistem perparitan yang banyak tersumbat menjejaskan pengaliran air. Sarawak sememangnya komited dengan projek tempatan banjir. Oleh demikian, saya mencadangkan agar kajian menyeluruh titik panas banjir melibatkan penduduk setempat, dipercepatkan dana dan pelaksanaan projek dari negeri dan persekutuan. Inilah caranya kita mengurangkan risiko banjir di masa hadapan. Saya harap dengan Dewan mengambil perhatian dan pihak berkaitan beri penjelasan yang jelas. Sekian, terima kasih. Dengan itu, Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih.